Baik, Assalamualaikum dan kita jumpa balik. Okey, aku nak cerita tentang akaun sen dan juga akaun standard. So, mana satu yang better? Bagi pemula yang baru start, yang rasa memang dia tak pandai, better pakai akaun sen. Tapi yang terbaik adalah akaun demo lah. Cuma kalau yang dah pandai sikit, yang dah dapat profit, lepas tu kejap MC, kejap profit, boleh withdraw apa semua tu. Okey, aku nasihatkan gunakanlah akaun sen. Dia walaupun dia nampak kecil, tetapi kalau grow secara perlahan, insyaAllah dia boleh dapat juga. Bukan kata akaun standard tak bagus, akaun standard juga bagus, tetapi modal kena ikut, modal capital. Kalau akaun sen tu dia kecil. Kalau kita kata di sini katalah 1000 USC lah, 1000. Kalau 1000 USC bersamaan dengan $10, betul tak? 1000 USD, US lah, maknanya US dollar lah kan. Tapi kita panggil dia USC tu buat US sen. So dia kecil. So apa beza dia, persamaan dia kat sini adalah kita kena faham yang dia adalah $10. So USD 10 lah. Aku tulis sini USD 10. Kau kena faham tau. Alamak, aku salah tulis ke? Terlebih. Betul lah. USC bersamaan dengan $10. Kalau kita pakai akaun standard, dia akan jadi kalau akaun standard dia akan menjadi 10 USD. 10 USD. Kalau kau nak entry per lot, kau mesti kena faham yang kalau pakai USC tadi, dia akan jadi lebih kecil lah. 0.01 tu maknanya jauh lagi daripada 0.01 akaun standard. Contohlah kalau macam ni, kita ada USD. Aku tulis kat sini USD 10 lah, 10 USD, contoh 10 USD. 10 USD engkau entry hanyalah 0.01. Tapi ini terlalu high risk bagi aku, dia high risk sangat high risk sangat sebab dia terlalu besar. Bukan terlalu besar, sebenarnya bagi aku 10 USD untuk 0.01 tu kau rasa boleh bertahan tak akaun kau? Yang itu je aku nak tanya. Adakah akaun kau boleh bertahan? Itu yang aku nak masukkan sekarang ni. Adakah akaun kau mampu bertahan dengan 0.1? Berbanding dengan 1000 sen aku tulis sebelah ni 1000 sen. 1000 sen mana USC 1000. USC 1000 Engkau cuba entry dengan 0.1. Beza dia di sini, nampak USD ni nampak macam besar pasal dia punya digit dia besar, betul tak? Nampak macam contoh kononnya lah 1000 USD lah. Walhal dia tak ada, dia bukan dia akan jadi 0.001 lah, lebih kurang macam tu lah. Jauh lagi ke belakang. Dia umpama macam tu lah, 0.01. Dia akan jadi macam tu, tetapi dia nilai lebih kecil daripada 0.01 account standard. Dan dia nak grow tu mungkin akan jadi kecil jugalah sebab kau guna yang kecil. Beza dia untuk yang ada 1000 sen dengan 10 USD. Engkau yang mana yang ketagih nak tekan layer banyak kali tu, better kau gunakan account sen. Sebab account sen ni kalau kau 0.01 kau boleh letak 10 kali, 20 kali. Kau boleh letak banyak. Kau boleh letak banyak. Lebih daripada 30 layer. Kau boleh letak 30 layer tak ada hal. 30 layer banyak selamba. Kau letak 30 layer selamba. So kau boleh letak lah 30 layer. Aku eja pun dah salah dah. Tak apalah, biarlah Kau boleh letak 30 layer. Kalau 10 USD kau boleh letak berapa layer? Biasa. Kemungkinan besar lah 3 layer. Kalau 3 layer, itu pun kalau boleh bertahan. 3 layer je kau boleh letak. Sebab dia risk yang tinggi. So kebarangkalian dia, adakah dia boleh jadi profit ataupun jadi MC. Itu dia bergantung kepada skill kau. Dia bergantung kepada pemahaman kau. Itu yang aku nak masukkan. So ini beza dia. Pendapatan juga akan menjadi sama. Kalau kau entry dekat account standard 0.01, 3 layer. Lepas tu kau entry pula dekat account sen banyak-banyak, cukup 3 layer macam dekat account standard. Sama je dia punya profit. Tak ada beza pun.
Cuma kepuasan je kau dapat entry banyak lah. Yang ketagih nak tekan tu dekat sini lah. Account sale. So ini hanya aku punya pandangan. Just sharing saja. Aku anggap benda ni tak ada beza. Cumanya yang penting kau faham nak trade, itu saja. Yang penting nak faham. Itu saja. Baik, itu saja. So nanti aku akan sambung dengan video lain. Maybe aku ada sambung dengan video currency ataupun gold lah. Okay, baik. Assalamualaikum.